Tiga sebab mengapa ibu narsis adalah manusia yang paling bahaya dalam hidup seseorang. Sebelum tu, kalau korang belum follow, klik link follow untuk dapatkan banyak informasi yang menarik. Pertama, dia mencederakan tanpa meninggalkan kesan fizikal, luka fizikal tau. Kata-katanya tak menampar muka, tapi menikam jiwa. Sindiran yang halus, perbandingan yang meracun, manipulasi emosi, semua berlaku secara senyap tau. Dan kesannya pada anak tu bertahun-tahun. Mangsa membesar dengan kekeliruan dan menyangka itu kasih sayang. Kedua, dia membentuk identiti anak dari tempat yang rosak. Sejak kecil, anak tu diasuh untuk menyenangkan dia. Motif utama ialah dia dan bukan jadi diri dia sendiri. Kalau nak belajar pun kena tahu khusus apa. Nak buat apa semua kena menyenangkan hati dia. Jadi anak tu dia belajar dan menekan emosi, hilang suara dan tak kenal siapa diri dia yang sebenar. Kalau ibu dia suka matematik, sains, semua dia nak benda tu. Bukan pilihan anak tu. Bila dia dewasa, mereka akan bawa trauma yang tak selesai. Hubungan toksik, overthinking, depression. Nombor 3, dia dari luarnya, dia nampak macam disanjung masyarakat tau. Tapi, dia menghancurkan dalam rumah. Ibu narsis ni, dia selalu nampak macam perfect, loving, caring di mata luar. Dia penyayang, berwibawa. Tapi di sebalik pintu rumah, dia tak macam tu. Dialah punca tangisan anak, luka anak secara senyap yang membuatkan mangsa tu sukar dipercayai bila bersuara. Dan mereka, budak-budak ni akan terus terperangkap dalam rasa yang bersalah tau. Bila seseorang ibu tu, dia menggunakan kuasa kasih sayang dia untuk mengawal dan melemahkan, itu bukan cinta yang sejati. Itu adalah satu-satu daripada bentuk penderaan emosi yang paling halus dan paling bahaya. Kalau korang sedang sembuh dari luka ni, saya nak beritahu korang bahawa korang bukan gila tau. Awak tak gila. Awak sedang sembuh dari luka yang tak kelihatan. Cuba ambil langkah penyembuhan. Klik link bio.